Uncle Boto. Ini Ros ada bawa nasi lemak 20 bungkus ya. Iya, Ros. Kenapa susah-susah? Mana itu 2 orang muda? Diorang tolong atuk kat dusun. Okey, Ros. Saleh. Ha? Ros nak buat baju. Nanti datang rumah ambil kain ya. Yelah, boleh ukur sekali. Tak payah. Pakai je ukuran lama. Mana boleh? Itu ukuran dah lama sangat. Manalah tahu dah. Apa dia? Ha! Jumpa pun. Ros, kenapa ni? Ada lipas apa? Nah. Nasib baik Opah bawa balik sayur. Iyalah, opah dari kebun. Mestilah bawa balik sayur. Nah, makanlah. Wah, ayam goreng. Sedapnya. Akak makan sayur je. Yelah, makan sayur kan sihat. Akak kan memang sihat. Apa? Kenapa nak marah? Betul lah budak-budak tu cakap kau kan sihat. Yelah Opah. Kau berdua pun makan sayur. Elok untuk kesihatan. Betul. Cikgu pun cakap macam tu. Opah. Esok cikgu suruh bawa sayur hijau. Sayur hijau? Nah, ambil ni. Apalah kak ni? Orang cakap betul-betul ni. Dah, Upin, Ipin, makan. Dua, tiga ikan laga. Itu sayur sedap ke? Makan ni bukanlah sedap. Tapi khasiatnya yang penting. Oh. Wah, mana kau tahu ni berkhasiat? Nenek aku cakap. Aku nak rasa satu. Saya mau. Ambillah. Nak. Ambil. Banyak ni. Cepatlah rasa. Sedap je. Sedap ke? Selamat pagi, cikgu. Selamat pagi, cikgu. Selamat pagi. Duduk. Hari ni kita nak belajar pasal khasiat sayur. Suka tak makan sayur? Suka. Kenapa? Tak sedap. Tak sedap? Sayur apa tu? Sayur kol. Oh, pegaga. Sedap ni. Biasanya orang buat ulam. Tapi boleh buat jus juga. Cikgu suka minum. Betul tu, cikgu. Saya ada jual. RM2. RM2 je? Rugilah. 2 cawan kecil ni je. Cikgu, ini kangkung boleh buat jus kah? Mimi, bukan semua sayur boleh buat jus. Itu pun tak tahu. Tanya saja, Ma. Lagi sayur apa ada? Cepat.
Ni Pin, sayur apa tu? Cuba bagi tahu kawan-kawan. Ni sayur apa? Tak, Akak tak cakap pun. Tak apa. Ini sayur daun hijau. Ha? Opa! Opa, ni sayur apa? Ini bayam. Oh, tadi cikgu tanya. Kita orang tak tahu. Cucu opah tak tahu. Cikgu kata kerja rumah hari ni kena belajar nama sayur. Dengan hasiatnya sekali. Nanti kita pergi kebun. Kita belajar pasal sayur-sayuran. Sekarang? Petang nanti. Alah.